Sila Rantau Panjang. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan tambahan saya, di antara punca kenaikan harga barang ialah naiknya kos harga bahan bakar utama iaitu minyak. Jadi dalam memastikan supaya harga barang ini tidak terus membebankan pengguna, apakah strategi kerajaan untuk memastikan di masa akan datang supaya harga minyak boleh diturunkan kembali? Itu soalan pertama. Yang kedua, bagaimanakah pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian supaya stok barang dengan keperluan harian seperti minyak dan termasuk juga barang yang semin yang kekurangan dalam pasaran, bukan sahaja harga barang yang mahal tapi stoknya berkurangan. Jadi macam mana perkara ini dapat diatasi oleh pihak kementerian? Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang Ketua, untuk maklumat ahli yang berhormat, bahawa sebenarnya ke arah untuk mewujudkan sebuah pasaran yang terbuka dan juga bebas dan tidak terlalu dikawal oleh pihak kerajaan, barangan seperti besi kluli dan simen sudah pun dikeluarkan daripada senarai barang-barang yang dikawal harganya. Namun demikian, kami sedar bahawa adanya kengkangan yang berlaku kerana proses untuk membolehkan pengimportan barang-barang utama binaan ini dapat dibawa masuk ke negara kita akan mengambil masa sedikit dan perhatian. Dan saya percaya bahawa keadaan dan situasi ini boleh diatasi dalam masa yang terdekat melalui pengimportan kepada bahan-bahan binaan yang utama. Tentang soal pemantauan kepada bahan-bahan yang lain atau barang-barang keperluan yang lain, pemantauan itu dilakukan seberapa yang boleh, dan kita telah pun semenjak bulan Jun ini melaksanakan apa yang dipanggil sebagai ops harga, iaitu bermula pada 9 hari bulan Jun, dan semenjak daripada 9 Jun sampai 16 Jun, Tuan Yang Ketua, sejumlah 28,031 pemeriksaan telah dijalankan, meliputi pelbagai jenis premis, di antaranya adalah penghilang, pengeluar, pemborong, hypermarket, supermarket, minimarket, kedai runcit, pasar malam, pasar awam, kedai-kedai menjual makanan dan sebagainya. Hasil daripada pemeriksaan ini, sejumlah 20 kes telah dihasilkan melalui kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga tahun 1946 dan Akta Perihal Dagangan tahun 1972 yang menggambarkan kesalahan mengenai harga. Jumlah nilai rampasan keseluruhannya adalah sebanyak RM9,952.81 dan jumlah kompaun dikeluarkan bernilai RM1,150. Namun begitu, segala pemantauan yang diminta oleh pihak ahli-ahli yang berhormat tidaklah dapat dilaksanakan hanya semata-mata dengan pemantauan oleh pihak kerajaan dan kementerian. Dan sebab itu adanya harus dilihat kembali kepada kementerian, harus dilihat kembali kepada sistem pengedaran seperti mana yang telah ditimbulkan oleh ahli yang berhormat bahagian ledang, bahawa kalau dapat ditingkatkan efisiensi ataupun kekesanan sistem pengedaran ini, ianya dapat dibawa ke peringkat yang paling bawah. InsyaAllah kita dapat mengatasi sebanyak sedikit bekalan barang-barang ini, terutamanya barang-barang perlu, di peringkat yang paling rendah sekali, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah. Tambahan daripada itu, penjualan barang-barang keperluan ini dilakukan dengan margin atau keuntungan yang agak tipis, dan ini juga merupakan satu masalah yang dihadapi oleh pihak pengedar untuk mengambil manfaat sepenuhnya, atau mereka tidak berapa minat untuk mengedarkan barang-barang ini. Oleh itu, beberapa masalah soal haruslah dapat kita selesaikan. Kedua, Tuan Yang Ketua, untuk mengurangkan tekanan kepada kenaikan harga barang-barang, terutamanya barang-barang perlu, kerajaan masih terus memberikan subsidi kepada sektor pengangkutan. Bahawa kita memberi subsidi dari segi minyak diesel yang menjadi kegunaan utama dalam sektor pengangkutan barangan ini pada kadar RM1.43.
bahawa bermakna bahawa sudah pun dikekalkan harga diesel pada paras yang lama kepada sektor pengangkutan barang. Namun demikian, ada lagi kos-kos yang lain yang melibatkan atau membawa kepada keadaan kenaikan harga. Namun demikian, saya percaya bahawa dengan sokongan dan bantuan kerajaan melalui bentuk diesel yang bersubsidi ke hampir begitu banyak jenis pengangkutan barangan, ia sepatutnya dapat mengurangkan sedikit impak kepada kenaikan harga barang-barang.